Anda sudah pun berjaya mengumpul Grab emas dalam akaun Emas Gap Public Gold. Persoalan seterusnya, bila masa yang paling sesuai untuk keluarkan emas fizikal dari akaun Gap? Sebenarnya tiada masa yang wajib. Semuanya bergantung kepada strategi kewangan anda sendiri. Tetapi ada dua panduan praktikal yang anda boleh jadikan sebagai rujukan. Pertama, keluarkan apabila sudah capai berat tertentu. Contohnya, jika ada target untuk kumpul 100 gram emas untuk dijadikan sebagai dana menunaikan haji. Apabila cukup 100 gram dalam akaun Gap, anda boleh terus keluarkan dalam bentuk gold bar 100 gram. Emas tersebut dengan mudahnya dapat disimpan dalam peti besi rumah. Kedua, anda rasa tidak disiplin melihat baki Grab emas yang banyak dalam akaun Gap. Ada segelintir apabila nampak banyak Grab emas, mula rasa ingin jual balik emas dalam akaun untuk dapatkan wang tunai. Jadi jika anda dari golongan tersebut, lebih baik keluarkan emas fizikal dan pegang sendiri. Ia lebih selamat dari kebocoran simpanan. Anda tidak perlu risaukan tentang keselamatan kerana emas di akaun Gap disimpan secara fizikal di peti besi khas dan ia dilindungi insurans oleh Longpack. Untuk memulakan simpanan emas bersama Public Gold, anda boleh rujuk pin video saya untuk 5 langkah daftar akaun Public Gold dan saya akan bimbing anda dalam cara dan langkah-langkah simpanan emas yang terbaik untuk anda.